Hei, jangan naik tu. Turun. Turun lah, bukan bila gambar ni. Dia buat real lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma alladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. Sedap tak bau dia? Sedap. Sedap bau dia. Macam botol susu. Mak risau lah macam ni. Jangan lupa lah. Kalau saya jatuh lah. Baik. Itu lagi.
ambil peluang. Ambil air semayang kat sini. Nampak ambil air semayang. Air tu. Ni sikit. Air. Bismillahirrahmanirrahim. Ni telaga biru. Tengok air dia warna biru. Mana ada air warna biru? Mandi tak dan lah. Kita ambil semayang. Bismillah. Air ni penuh berkhasiat ni. Ayah. Ni air cik. Ayah ada lubang ayah. Jangan tongging situ. Dek, belum ambil tu. Jadi cuci kaki ayah. Ambil peluang datang sini kita ambil semayang dengan air telaga biru. Air ni air perubatan ni. Yang semayang. Ada orang perang. Ada orang berperang. Telaga biru. Hah? Air telaga biru. Lagu biru dia boleh campak dekat orang yang kalau orang Okey, kalau orang datang dekat sini, dekat Telaga Biru ni, dekat kampung Cepo orang boleh singgah merasai air Telaga Biru ni. Sejuk air dia. Tengok biru betul main ni. Biru kan? Tengok air dia biru. Jangan tipu tengok. Tapi kalau angkat sini tak ada lah biru. Semua dia telaga biru. So di dalam ni memang biru lah, nampak biru kan. Nampak jelas biru. Okey, jangan lupa kalau datang di Lenggong, pergi Lata Kabu, singgah sini, Kampung Cepo, Telaga Biru. Okey. Jom. Ayah. Ya. Ayah kat rumah Imam abang buat macam ni. Hei. Macam tu. Tak malu lah. Abang ni habis seluar dia basah. Usa. Ayah dah ambil gambar rusa. Soleha. Ambil lah, ambil. Abang rasa dia ni memang abang ni. Usa ni. Makan apa kali? Dah tuan tak bagi makan. Bukan tak bagi kan, mungkin tak masuk lagi lah makanan. Anak dia. Itu anak dia, anak Okey, nak tengok usa pun ada kat sini. ayah dia. Ya. Emak dia. Sian. Jom. Inilah kebebek tu. Kebebek ha. Kebebek. Ni makanan tradisional. Ikan pasam. Kebebek. Ikan kasam lagi. Ini Melayan. Ni makanan tradisi. Ni lah kebebek. Buat daripada jambu, pelam. Dia setiap kampung cara dia lain-lain. Baik. Jom. Tepi sikit adik. Bang, ayah nak ambil ni. Nanti orang dia baca. Setiap kampung kebebek dia lain-lain. Dia lain-lain cara buat. Macam kat kampung Geluk dia ni je apa? Jambu, belacan, cabai, pelam macam tu kot. Siapa nak tolong buka kunci? Setiap kampung dia lain-lain. Ada geli benda tu. Please. Masuk YouTube. Masuk YouTube nanti. Ayah, aiskrim tadi nak makan.
Datang. Baik lah, siap. Nak jumpa Azad. Okey. Sebut tak? Lenggong. Sat. Ambil view ya. Yang tahu lah tu.